Pemilik syarikat kontraktor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Johor Bahru hari ini atas 6 pertuduhan menggunakan dokumen palsu bagi mendapatkan tanda kerajaan. Muhammad Safri Ibrahim, 47 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan juruparsa mahkamah di hadapan Hakim Nur Aziati Jaafar. Mengikut kesemua pertuduhan, dia didakwa dengan curangnya menggunakan suatu dokumen palsu sebagai tulen iaitu borang sebut harga dan penyata akaun bank bagi mendapatkan kerja tender kerajaan bagi syarikatnya. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Muar serta Jabatan Pengairan dan Salinan JPS Muar antara 27 Ogos 2019 hingga 9 Februari 2021. Dia didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM24,000 dan menetapkan 15 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes.